Alright. Tunjukkan tangan. Okey. Dan relax, yang keraskan badan. Jadi macam lembik ah. Okey. Itu satu. Bila ada elemen badan keras lagi kan, sebab otot tu lah, jadi dia kurang keberangkalian nak meletup bunyi yang maksimum tu. Bunyi tapi dia kadang tak berapa maksimum. Kalau badan lembut kan saya buat prap tu memang clear sangat. Okey, macam ni, tapak ke dalam. Tegakkan badan. Macam tu. Okey, ni pun sama, relax je lah. Bunyi macam keropok tu. Nampak? Alright. Okey, sikit lagi. Cover pinggang pula. Pinggang otaknya keras, jadi susah nak meletup. Jadi tak apa, lega lah. Pak ni kan melegakan belikat. Nampak? Kita main-main sikit sini. Bila dah longgar, dan tak masalah lah buat cara ni. Kena badan kena relax saja. Apa kat situ? Sampai sini lah. Ni. Maksudnya kadang ada tulang tu rapat. Dia kena kasarah tu lah. Sekejap lagi saya buat cara yang lagi satu. Okay, duduk. Macam bulu roma naik. Duduk pula. Habis. Kiri. Tengok atas. Okey. Duduk. Kanan. Tengok atas. Maksudnya nanti sini pada bunyi kan. Ini pun sama, ada sendi. Sendi kena loose-kan dia. Bila longgar loose, tarik tu senang meletup. Memang tak pernah buat ni. Seumur hidup sekali je. Kau tarik sikit. Dia kalau sendi tu longgar, dia senang. Ada orang tu ketat sangat. Jadi payah. Tarik kuat pun tak bunyi. Pedih lah kena tarik tu. Jadi kita main-main dulu. Macam stretching lah. Itu tujuan dia. Longgarkan sendi lah. Tapi sedap. Automatik panas. Ya. Maksudnya aliran darah semakin bagus. Buat dahi pula. Kalau daging banyak tu senang sikit nak cubit. Nampak ni macam ni. Nampak? Perang-perang. Ni pun kadang sedar kat mata. Ya.